sama-sama kita akan Fatihah kepada Tuhan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, pada ibu ayah kita, seluruh ahli keluarga kita, sama ada mereka yang hidup ataupun yang telah pergi meninggalkan kita. Kita billahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nasina. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis-salihin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, terlebih dahulu terima kasih dan yang dihormati pada Tuan Haji Ridwan selaku kepada sujud terakhir sujud berhad, juga yang dihormati kepada Puan Masdina, seluruh ahli staf bagi sujud terakhir, tuan-tuan, puan-puan, para tetamu Allah yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT pada pagi yang berbahagia ini. Allah telah memilih kita, Allah telah memberikan kepada kita ruang, peluang dan tempat untuk kita berada dalam satu majlis ilmu, iaitu kursus umrah, yang mana dalam sabda Nabi SAW, Nabi sebut dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang bersusah-susah untuk pergi mendapatkan sesuatu ilmu, maka akan diganjari oleh Allah, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya untuk mendapatkan syurga. Bersusah-susah kita datang untuk mendapat ilmu, Allah bagi kaedah yang mudah untuk dapat syurga Allah. Jadi hari ini mungkin yang Batu Pahat ikatlah, ada yang daripada Johor Bahru, ada yang luar negeri tak sini? Tak ada semua dalam Johor lagi Segamat ada ke semua Batu Pahat? Okay. Pasir Gudang pun jauh juga. Jadi insyaAllah saya doakan semoga setiap perjalanan tuan-tuan akan diganjari oleh Allah SWT. Dan bukan itu sahaja ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang menuntut ilmu, apalagi wa innal malaikah la tad'u ajnihatiha ridan bima sana'. Para malaikat akan mengembangkan sayapnya. Jadi istilah mengembangkan sayapnya ini adalah malaikat akan melindungi dia. Melindungi ini mungkin daripada perkara-perkara musibah, ataupun ada orang nak khianat, tapi telah dipelihara oleh malaikat. Apa lagi? Wa innal 'alim liyastaghfir lahu ma fis samawati wa ma fil ardi hatta al-hitani fil ma'. Orang yang menuntut ilmu didoakan. Siapa yang mendoakan? Penduduk langit, hatta al-hitani fil ma', penduduk bumi, dan sehingga ikan di air. Jadi semua ni makhluk Allah yang tidak melakukan dosa. Jadi bila tak melakukan dosa, bila dia mohon, ya Allah ampunkan kepada penuntut ilmu, doanya diangkat, tuan-tuan. Kita ni hajat kita besar. Hari-hari pergi umrah minta, ya Allah tak dapat lagi. Mungkin sebab dosa kita pun lebih besar. Baik. Apa lagi? Wa innal 'alim kafatul 'alim 'alal 'abid kafatul qamar 'ala sa'iril kawakib. Orang yang menuntut ilmu ini diibaratkan lebih besar fadilatnya berbanding seumpama satu bulan purnama mengalahkan sa'iril kawakib, banyak bulan-bulan yang lain. Berapa
banyak juta planet dekat dunia ni, tapi orang alim seperti sebuah bulan, sebuah bintang yang mengalahkan semua cahaya-cahaya seluruh planet. Jadi itu antara kelebihan orang yang menuntut ilmu. Jadi kita datang kat sini, yang pertama kita nak betul-betul niat untuk belajar. Umrah ini tuan-tuan, saya nak bagi tahu, dia sama je macam solat. Cuma bezanya umrah ini boleh bercakap, boleh bergerak. Solat kita tak boleh bercakap, tak boleh bergerak, statik. Jadi bukan sahaja kita nak belajar bagaimana itu solat, tetapi kita nak faham apa yang kita baca dalam solat. Begitu juga umrah pada pagi ini. Kita bukan nak belajar gerak-geri pakaian, pantang larang, tetapi kita nak kena faham betul-betul supaya ada nilai dalam umrah kita, insya-Allah, dan seterusnya diterima Allah SWT. Baik. Jadi kita teruskan slide kita yang seterusnya. Okey. Ini adalah talbiyah ataupun lafaz kepada mereka-mereka yang hendak menunaikan ibadah haji dan umrah. Selepas daripada dia niat sahaja, maka dianjurkan, digalakkan, inilah kalimah yang perlu diterbitkan oleh mulut kita. Tak ada kalimah lain. Tinggalkan subhanallah ke, selawat ke, mengaji ke, rasa tu dah baik dah, zikir ke, rasa dah baik dah. Tetapi yang paling afdal adalah kalimah ini selepas kita niat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa maknanya? Hamba-Mu datang ya Allah menyambut panggilan-Mu. Kalau kita panggil anak-anak kita, kita panggil Fatihi, mak kita panggil kan, kita jawab apa? Mak ayah kita panggil, kita jawab apa? Saya mak. Itu jawapan paling basic lah. Saya mak, ya mak. Tapi adakah itu jawapan yang terbaik? Belum. Jawapan yang terbaik apa dia? Saya datang, wahai ibu saya. Belum datang, mak kita dah rasa mak kita dah rasa apa? Bangga, dah rasa senang. Jadi sekarang ni Allah panggil kita. Allah panggil kita, nanti kita tengok dalil disyariatkan ataupun diseru kepada kita untuk pergi menunaikan haji dan umrah. Sekarang Allah dah panggil. Panggil. Apa kita nak jawab di hadapan Allah? Labbaika ya Allah. Aku datang menyahut panggilan-Mu ya Allah. Itu adalah kalimah yang sangat lembut dan sangat dalam. Saya sebut sekali lagi tadi, kalau mak kita panggil, saya mak, ya mak, itu biasa. Tapi kalau kita cakap, saya datang menyahut panggilan-Mu, ibuku yang disayangi, dia dah rasa lain. Jadi kalimah yang terbaik adalah labbaik. Aku datang menyahut panggilan-Mu ya Allah. Allah dah panggil lama dah. Bila Allah panggil? Masa zaman Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Allah Ibrahim AS ketika diperintahkan untuk mendirikan Kaabah, selesai mendirikan Kaabah dengan sempurna, minta pada Allah, ya Allah, aku nak buat apa Kaabah ni? Pergi naik Jabal Qubais, seru kepada seluruh umat. Jadi Nabi Ibrahim naik, minta, wahai umat-umat Nabi, umat aku seterusnya ni, semua datang, turun, pergi Kaabah. Kaabah, suruh pergi Kaabah. Jadi ucapan yang terbaik adalah labbaik Allahumma labbaik, aku datang menyahut panggilan-Mu ya Allah. Labbaik, aku datang ya Allah. Labbaik, aku datang ya Allah. Dan aku datang ini ya Allah, la syarikalah, aku tidak akan mensyirikkanmu. Innal hamda, segala puji hanya untuk-Mu sahaja, yang lebih layak. Yang layak hanya untuk-Mu sahaja segala puji. Wan ni'mata lak,
Dan segala nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, nikmat kesihatan, nikmat kekayaan, nikmat keluarga, nikmat kebahagiaan, semuanya daripada Engkau ya Allah. Wal mulk, dan hari ini aku jatuhkan kedudukan aku. Siapapun kita, pengarah, guru besar, pengetua, pegawai, aku turunkan pangkat aku ini, kerana kerajaan adalah milik Engkau ya Allah. Wal mulk la syarika lak, dan aku datang sekali lagi ya Allah, aku tidak akan mensyirikkanmu. Ini maksudnya. Jadi kalau kita betul-betul kita faham kalimah ini, akan menggentarkan hati kita, dan biasanya akan rasa sayup sampai boleh menitiskan air mata kalau kita faham. Okay. Jadi sebelum kita mulakan, kita sama-sama kita bertalbiyah, dan talbiyah ini boleh dibaca ataupun diucapkan bila-bila masa tengah drive boleh, tengah duduk santai, nak zikir. Dan ini adalah zikir yang terbaik, zikir tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu zikir tauhid, zikir akidah. Tidak Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Dan ini juga adalah merupakan zikir tauhid. Jadi sambil-sambil boleh kita zikir. Dan saya pernah pergi umrah kali pertama saya pergi. Tahu saya cakap apa? Kalau nak zikir, sambil-sambil lah dia suruh zikir 3 kali. Maksudnya kalau kita tengah duduk-duduk zikir 3 kali, lepas tu ada urusan nak bercakap ke apa, terus habis bercakap sambung lagi 3 kali. Jadi jangan sekali ataupun 2 kali, dia kata 3 kali. Itu dia cakap lah. Jadi saya menyampaikan ilmu yang diberikan kepada saya. Baik, sama-sama kita bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Sambil kita baca, sambil mendalami maksud apa yang kita baca. Sama kita macam solat, kita rasa nak khusyuk dalam solat, kita cuba fahami apa yang kita baca Fatihah, apa maknanya Alhamdulillah, Ar-Rahman, Maliki Yaumiddin, rukuk, apa makna rukuk tu. Jadi dia akan rasa seronok lah, sebab kita faham. Baik, seterusnya. Ini seruan untuk berhaji dan berumrah. Jangan nampak tak? Kalau tak nampak, duduk depan sini. Siang juga. Baik, seruan untuk haji dan berumrah. Jadi disebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hajj ayat 27, wa'azzim fin nas bil hajji ya'tu rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Wa'azzin, wa'azzin daripada perkataan azan. Azan ni apa? Orang memanggil. Azan daripada perkataan uzun, telinga. Sebab kalau dipanggil mesti kita dengar melalui telinga. Wa'azzin, azan, panggilan. Azan tu panggilan biasa. Tapi kalau diletak sabdu azzin, panggil dengan sungguh-sungguh. Itu maksudnya. Sebab sabdu tu maknanya tasydid, bersangatan. Jadi apa-apa kalimah dalam satu kalimah tu ada tanda sabdu menunjukkan maksud tu double. Azzin, seru. Azan, seru. Azzin, serulah. Itu istilah dia. Jadi diserulah, Allah suruh kita serulah finnas, siapa pun. Maknanya bukan orang yang beriman, bukan orang yang tua, bukan orang yang miskin, semua. Sebab kalimahnya annas, siapa pun bil haji, untuk menunaikan haji.
Sekarang ni dia tak sebut umrah. Serulah kepada orang untuk pergi umrah. Tapi kita kena faham, orang yang buat haji pasti buat umrah. Tapi orang yang buat umrah tak semestinya dapat haji. Jadi dalam ayat ni bil haji sekaligus. Siapa pun pergi haji dan umrah, yaitu karijalan, pasti kamu akan dapati ada orang yang datang dengan berjalan kaki. Maknanya kalau berjalan kaki ni apa? Yang tak mampu pun boleh pergi. Yang OKU pun wheelchair pun dapat pergi. Rijalan, maksudnya istilah tak mampu lah. Kita guna fly, tapi ada orang guna jalan kaki. Wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajin, menunggang berbagai-bagai kenderaan. Naik unta ada, naik kapal ada, kapal terbang. Ada yang pergi baru ni naik basikal, tapi tak dapat pergi haji lah, pergi Mekah atau pergi Madinah pun boleh juga sampai. Min kulli fajin amik, daripada ceruk-ceruk. Maknanya bukan orang bandar je dapat pergi. Kalau tuan-tuan ada kat sana, yang hitam ada, yang ungu ada, yang kulitnya coklat, macam-macam, macam-macam rupa yang kita pun tak tahu dia duduk mana. Baik. Jadi ini adalah seruan pertama pada diri kita, ya, dan kalau boleh kita ajaklah kepada orang yang terdekat di kalangan kita. Baik, seterusnya. Semestinya kalau kita nak sesuatu, mesti kita tahu apa kelebihan-kelebihan yang kita akan dapat. Kenapa nak kerja kat sini? Oh, sebab gajinya besar, sebab bos bagi kereta besar. Okay. Itu kelebihan yang kita dapat. Jadi kita berusaha untuk kerja kat situ. Begitu juga apabila kita nak pergi haji ataupun umrah ini, apa kelebihan yang kita akan dapat? Pertama, dia akan menjadi tetamu Allah. Kita ni sebagai tetamu Allah, ataupun duyufur rahman, tetamu ni tuan-tuan, ya. Kita sendirilah, kalau ada orang datang nak datang ke rumah kita sebagai tetamu, bagaimana persiapan kita, ya? Rumah kita kemas cantik, hari raya lah, rumah kita kemas cantik. Apa lagi? Makanan kita siapkan yang terbaik, rumah kita kemas, cat, rumah bersih. Anak-anak kita jangan duduk depan, pergi belakang, sebab ada tetamu yang istimewa datang. Maknanya kita ni istimewa di sisi Allah. Bila kita datang menjadi tetamu Allah, Allah siapkan, inilah tempat yang istimewa, kamu akan dilayan, kamu akan disambut, aku akan berikan segala keperluan. Allah. Ya. Jadi dalam kitab Ihya Ulumuddin, Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, tetamu Allah itu ada 3, yaitu yang pertama orang yang pergi berhaji, yang kedua orang yang pergi berumrah, dan yang ketiga tetamu Allah itu adalah orang yang pergi berperang ataupun berjihad. Okay. Yang kedua, kelebihan kita nak buat haji dan umrah ini, diwajibkan walaupun sekali, itu pun jika mampu. Jadi umrah ini hukumnya adalah wajib bagi orang yang belum pernah, tapi ada syaratnya, jika mampu. Jadi sepanjang hidup kita ni wajibnya sekali saja. Itu pun kalau mampu. Tak mampu tak jadi kewajipan. Ya. Walau bagaimanapun penduduk Mekah tidak diwajibkan menunaikan umrah, tetapi hanya ibadah haji sahaja. Jadi penduduk yang duduk kat Mekah tidak diwajibkan menunaikan umrah. Ya. Seterusnya kelebihan yang ketiga, tidak dihisab jika meninggal dunia semasa menunaikan umrah. Agak-agak kalau dengan kelebihan ini kita tak mampu lagi, kita tak usaha untuk pergi umrah, nak kelebihannya macam mana lagi? Allahu Akbar. Tidak dihisab tuan-tuan. Semalam saya nak pergi ambil rumah dekat Hitam, depan hospital, dibuat roadblock. Saya duduk keluar Taman Selimpian, depan hospital tu dibuat roadblock. Tak pakai seat belt, tiba-tiba ada lampu biru menyala. Oh, berdebur. Berdebur rasanya. Ini kau tak lepas habis.
sama. Tapi kehidupan kita ini, orang yang meninggal umrah mati pula kat sana, Allah kata tak, silakan masuk syurga. Kita nak pergi umrah ni pun, puan, kita takut tiket kita lepas tak lepas dekat airport. Rasa macam dah lengkap. Saya pernah bawa satu orang jemaah, semua dah lengkap. Tapi bila nak pergi dekat imigresen, pergi nak turun bawah tu dekat airport, dia tengok tarikh mati pasport kurang 6 bulan. Tak dapat pergi, tuan-tuan. Kurang 6 bulan tak dapat pergi. Nanti tuan-tuan tolong cek. Tuan-tuan pergi bila? Bulan 7, bulan 8, bulan 9, 6 bulan selepas tu mesti dia punya tarikh tempoh sekurang-kurang tak lepas. Jadi dia tinggalkan, tak dapat pergi. Belum kat bawah, tiba-tiba beg berbunyi, rupanya ada senjata dalam. Kena masuk bilik, kena tahan. Ya Allah, apalah, apa dosa aku, ya Allah, tak dapat pergi. Tengok satu lagi berita yang viral, berlaku di mana? Yang nak pergi haji tu 2 kali. Kat Yaman ke kat mana? Mana? Kan 2 kali kan tak dapat pergi. Tak urusan apa, tak dapat pergi. Flight pun dah terbang. Tiba-tiba berlaku kerosakan, flight patah balik. Dia kata apa, ini peluang aku untuk kali kedua. Bila kali kedua pun tak dapat pergi, flight dapat pergi lagi, flight terbang lagi. Tapi Allah kata belum, flight rosak, patah balik. Kali ketiga baru dia dapat pergi. Jadi Allah, bila Allah dah kata ini tetamu aku, apapun ikhtiar kita semuanya Allah yang tetapkan. Ya, ada meninggal. Orang tu, Allah mana saya tak tahu lah, meninggal di sana. Habis haji, habis umrah. Okey, ini kelebihan yang ketiga. Yang keempat, pahala umrah bulan Ramadan menyai ibadah haji. Jadi kalau ada duit lebih, usahakan untuk melakukan umrah pada bulan Ramadan. Sebab pahalanya pun sangat besar. Kerana dapat nilai haji. Haji ini nilainya apa? Kita buat haji, dapat haji yang mabrur. Apa nilainya? Syurga. Allah. Itulah tempat kita. Kita dulu memang dah berada di syurga, tapi dengan berlaku sedikit kesilapan, Allah campak Nabi Adam turun. Sekarang ni Nabi Adam nak mohon balik ke syurga, tapi Allah bagi kerja. Buat amal, buat ni, balik semula ke syurga. Baik. Jadi kalau ada duit yang lebih, usahakan dapat pergi bulan Ramadan, menyamai nilai ibadah haji. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Rasulullah SAW bersabda, melakukan umrah pada bulan Ramadan menyamai pahala ibadah haji. Seterusnya yang kelima, menghilangkan dosa dan kefakiran ataupun kemiskinan. Dalam Ibnu Majah, Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud perturutkan antara haji dan umrah. Jadi dianjurkan kepada kita kalau dah umrah, buatlah umrah yang kedua. Macam tadi Haji Mizwan tiap 3 bulan pergi umrah. Kenapa? Sebab sesungguhnya berturut-turutnya antara keduanya akan menghilangkan kefakiran. Semoga sujud travel diberikan kemurahan rezeki dalam menyantuni jemaah-jemaah umrah dan haji, insya-Allah. Menghilangkan kefakiran. Yang kedua, dosa-dosanya pun dihilangkan. Ibarat kir. Kir ni adalah bahasa Arab, maksudnya apa? Nyalaan api pada tukang besi. Besi kalau dah karat, macam mana kita nak cantikkan dia? Maka kita kena bakar betul-betul. Lepas bakar kita buat apa? Kita ketuk. Ketuk pang. Yang terpercik itu adalah apa? Karat-karat. Itu adalah kir. Jadi dosa tu keluar. Itu diibaratkan. Jadi orang yang berturut 3 bulan sekali, setahun sekali,
2 tahun sekali. Saya pernah usahakan jugalah untuk dapat pergi tiap-tiap tahun. Dulu nak pergi tiap-tiap tahun, ya. Jadi bila buat kira-kira, seminggu kena kumpul 200 lah. Seminggu 200 ringgit. Seminggu 200 ringgit. Jadi ujung tahun dapatlah 10,000. Dapatlah pergi sekali. Tapi nak kumpulkan seminggu 200 tu, mujahadahnya sangat tinggi lah, ya. Tapi kalau tak mampu, seminggu 100 ringgit, mana 2 tahun sekali. Seminggu 50 ringgit, 4 tahun sekali. Okay. Usahakan. Baik. Seterusnya, yang kita nak pergi ni mana? Pergi umrah ni kat mana? Di kat Mekah. Tak apa, duduk depan boleh. Duduk depan boleh. Okay. Baik, yang kita nak pergi ni Kota Mekah. Apa hebatnya Kota Mekah ni? Kalau orang kata, apa hebatnya Johor ni? Tu, JDT, ada stadium. Ada apa lagi? Legoland. Ada apa lagi? GPO. Jadi yang kita nak pergi ni Kota Mekah. Apa kelebihannya? Yang pertama, dia merupakan tanah haram. Tanah haram. Tanah haram ni apa maksudnya? Iaitu kawasan yang diharamkan melakukan keburukan. Jadi kita tak boleh buat sebarang keburukan pada kawasan tersebut. Bila tak boleh buat keburukan pada kawasan tersebut, maknanya apa? Yang ada tu semua kebaikan-kebaikan. Jadi tempat tu istimewa. Masjid, kita tak boleh melakukan keburukan padanya. Jadi tempat itu menjadi tempat yang istimewa. Yang kedua, kelebihan Kota Mekah ini, Nabi Ibrahim mengisytiharkan Mekah ini adalah tanah haram. Yang mana saya cerita tadi, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan naik ke Jabal Qubais, ya. Jabal Qubais ni mana? Ya, nanti kita tengok ni di Mekah ni, nampak? Ya. Mekah, di tepi Mekah tu ada satu bukit. Sekarang ni bukit itu istana raja-raja. Itulah Jabal Qubais. Jadi ketika naik di Jabal Qubais, Nabi Ibrahim doa kepada Allah, ya Allah, jadikan tempat ini haram. Tempat ini haram. Di mana tempat ini diharamkan daripada perkara yang tak elok. Mana tempat ini jadikan tempat yang mulia. Madinah, Madinah mulia tak? Mulia. Nabi mendoakan Madinah. Bila Nabi tahu Ibrahim doakan Mekah, aku pun nak doa. Aku doakan untuk Madinah. Ya Allah, jadikan Madinah haram, tempat yang mulia juga. Tapi Nabi tambah dalam doanya, dan berikan kecukupan rezeki kepada mereka yang berada di sana. Nabi tambah cukupnya rezeki, cukup makan, cukup sihat dan sebagainya. Jadi bila pergi umrah ni biasanya travel akan bawa 2 tanah haram ni. Yang ketiga, sebaik-baik tempat yang disayangi Allah dan Rasul. Nabi sangat sayang Makkah ni. Ketika Nabi diperintahkan pergi berhijrah ke Madinah, Nabi rasa berat hati, ya. Jadi Nabi solat depan Kaabah. Ketika nak berangkat meninggalkan Kaabah, Nabi pandang Kaabah. Wahai Kaabah, ini adalah tanah kelahiranku. Kalaulah aku tidak diperintahkan untuk berhijrah, maka aku akan tidak akan meninggalkan engkau. Samalah macam kita lahir di mana, kita berada di mana pun, kita nak juga balik ke kampung kita. Sebab itu tanah air kita, ya. Jadi Nabi sangat sayang Kota Mekah ni, ya. Yang ketiga, tidak dimasuki Dajjal. Maknanya benda-benda yang tak elok lah, ya. Yang keempat, ancaman melakukan ilhad adalah dibenci oleh Allah. Ilhad ni perkara-perkara yang tak elok lah, perkara-perkara yang Allah tak suka, ya. Jadi ancamannya Allah akan benci mereka ini. Yang kelima, kelebihan orang yang tawaf, ya. Pertama, menghapuskan kesalahan dan mendapatkan kebajikan. Jadi bila kita sampai umrah nanti, umrah pertama adalah umrah yang wajib. Selepas daripada itu, kalau kita nak buat tawaf sunat, silakan, tak ada masalah. Nabi biasanya buat tawaf sunat lepas subuh,
dan lepas asar. Tapi masa itulah penuh sebab semua nak dapat fadilat seperti mana yang Nabi buat. Jadi tawaf. Adapun ada masa nak mengaji tak pandai, tawaf lah, pusing. Saja aku tawaf sunat kerana Allah Ta'ala. Jadi tawaf sunat ni tak perlu pakai ihram, pakai baju biasa pun boleh. Tapi kawasan sekarang ni ditetapkan siapa nak tawaf mesti pakai ihram. Yang ketujuh, Allah akan berikan rahmat kepada orang yang tawaf, salat dan memandang Kaabah. Tengok Kaabah depan mata, rahmat turun. Salat depan Kaabah, rahmat turun. Tawaf, rahmat turun. Rahmat ni apa? Kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan. Yang ke-8, kelebihan salat di Masjidil Haram. Ni 100,000 kali ganda. Allahu Akbar. Siapa nak bagi bonus? Biasanya penjawab awam ni kalau hujung tahun minta tanya Menteri Besar, ada tak bonus? Tunggulah 2 bulan, 3 bulan, sebulan setengah. Ini Allah bagi bonus. Siapa yang pergi solat di Masjidil Haram, 100,000 tuan-tuan. Ada orang usahakan dulu solatnya tak apa-apa, dengan tinggalnya, dengan terlupa rakaatnya, masa ni dia qada. Kat sini dia qada. Dan solat di Masjidil Haram ni dia tidak ada waktu yang terbatas. Kalau kita nak solat sunat selepas asar tak boleh. Solat sunat selepas subuh tak boleh. Tapi di Masjidil Haram tak ada waktu. Silakan solat. Tu. Ni. Kalau dengan kelebihan ini kita belum juga usaha untuk pergi ke umrah dan haji, nak kelebihan yang macam mana? Istilah-istilah. Baik, seterusnya. Kita belum masuk ni ya. Rukun yang pertama, kita masih dalam sesi mukadimah lagi ni. InsyaAllah tak lama lah sebab saya kena berdiri lama ni. Baik. Seterusnya, persiapan umrah. Dari segi fizikal, badan kita, apa kita nak selesaikan? Ubat-ubatan. Yang mana ada penyakit-penyakit, pergi jumpa doktor saya nak pergi haji berapa hari, 40 hari, saya nak pergi umrah berapa hari, 12 hari, 10 hari. Sediakan ubat untuk 10 hari, 11 hari dan sebagainya. Siapa yang dialisis, mungkin boleh berhubung dengan travel akan susun waktu atau jadual di sana nanti. Bersenam, bersenam tuan-tuan. Saya walaupun dah nak kata banyak kali lah juga pergi, tapi mengah jugalah. Ini saya pakai jam apa? Jam yang jalan tu. Nanti dia tahulah berapa langkah kita jalankan. Kita duduk di pejabat, nak dapat 2,000, 3,000 langkah susah. 2,000, 3,000 langkah susah. Tapi kalau kat sana 20,000 langkah, relax je, selamba je. 20,000 langkah, 10,000 nanti dia beritahu, awesome, tahniah, dapat 10,000. 10,000 yang kedua, tahniah, berjaya menghabiskan 20,000. 20,000 jauhnya, tak sedar. Sebab apa? Tengok sana, tengok sini, tengok sana, mesti habis. Belum dengan tawaf dekat kedai, memang tak rasa. Tahu-tahu dah 20,000. Jadi kena selalu bersenam. Sebab kalau kita tak selalu berjalan, kita akan rasa penat. Jaga kesihatan, jaga diri daripada tercedera. Saya pernah bawa jemaah, seminggu sebelum dia pergi terbang, dia aksiden, perut dia terbelah. Perut dia terbelah. Jadi dia tutup, keluar darah. Tutup, keluar darah. Jahit, keluar darah. Macam mana nak buat umrah? Ada najis. Tapi nanti ada kaedah dia lah. Jadi jagalah elok-elok. Yang seterusnya, bersemangat. Semangat. Dah hari makin dekat, semangat kita untuk meningkatkan ibadah. Dari segi mental, ni sekarang ni
kita usahakan untuk mendalami ilmu agama. Apa pun ilmu agama yang berkaitan, ya, sama ada solatnya bagaimana, cara nak bersangka baik, ya, berfikiran positif, jauhkan perkara-perkara yang negatif, yakin, fokus, tawakal. Ini semua benda-benda yang perlu ada di sana. Kita yakin Allah dengar doa kita, kita yakin Allah makbulkan doa kita. Minta apa? Yakin. Ya. Fokus. Ibadah kita tu kita fokus. Ya. Ketika tawaf ni, nak bagi tahu. Tawaf ni mesti kekal fokus untuk tawaf. Jangan kita cari, kita pergi dengan anak-anak, kita tengah tawaf ni kita sibuk dengan anak. Kita tak fokus dengan ibadah, tapi kita fokus dengan anak kita. Tak sah tawaf. Ya. Tawakal. Ini tawakal lah yang paling tinggi. Kita kadang-kadang rasa dah sempurna, dah persiapan, tiba-tiba kat sana macam mana ni? Kawan-kawan semua dah lepas immigration. Saya pun dah dapat. Macam mana lah? Pasport hilang. Masalahnya apa? Tak mau. Pergi naik train. Lepas tu pergi daripada Mekah naik train. Nak pergi train tu naik bas. Jadi bas tinggalkan. Sampai di Madinah, bas lain pula ambil. Pasport dia tertinggal dekat bas yang dekat Mekah. Macam mana tu tuan-tuan? Mutawid teruk kena hubungi syarikat bas, minta driver bas tolong lah, tolong jumpa. Alhamdulillah. Bila nak ambil deal dengan dia, nanti dekat airport jumpa. Alhamdulillah ada orang yang jujur. Kalau dia minta, nak seribu dia. Kalau tak, pasport kau bukan. Macam mana? Baik. Rohani, persediaan dari segi rohani. Ini memahami agama, memahami cara solat yang benar, memahami kaedah umrah yang benar. Bersyukur, banyakkan bersyukur. Syukur Allah bagi peluang kita berada di dalam apa? Kita dapat beribadah. Walaupun macam tak mampu, tapi Allah beri. Walaupun macam tak sihat, tapi Allah sampaikan. Banyakkan bertaubat, banyakkan bermunajat, banyakkan doa. Nanti ada tempat-tempat yang mustajab, ya. Dan amalan-amalan yang baik praktikkanlah, ya. Yang suka berinfak, suka bersedekah, suka senyum, suka tolong orang, praktikkan, ya. Kalau boleh, solat ni contoh amalan-amalan ni kita susun. Kita nak pergi ataupun amalan yang sudah sedia ada kita buat, lakukan Kamisya ni. Lepas subuh kita buat apa? Mengaji contoh. Jadi tuliskan jadual, susun jadual dia tu. Lepas mengaji sejuzuk, solat duha. Lepas solat duha nak apa? Sarapan. Lepas tu sebelum zuhur solat zuhur. Kemudian selepas zuhur apa nak qada zuhur ke atau sebagainya, ngaji pula satu juzuk. Lepas asar, lepas maghrib, apa jadual kita dah siap. Nanti kat sana tinggal, oh ni dah buat tik, ni dah buat tik, ni dah buat, oh malam ni tahajud buat. Senang. Yang kita disiplinkan melalui jadual yang kita telah susun, ya, lebih mudah. Kalau kita pergi 10 hari, ya, biasa 10 hari lah, ya. Mana satu hari waktu pergi, satu hari waktu balik. Kalau sehari kita baca 3 juzuk, 10 hari dah khatam dah kita, ya. Susun selepas subuh 1 juzuk, lepas zuhur 1 juzuk, antara maghrib dan isyak 1 juzuk. Tak mampu, kita ubah, kita yang ubah. Sebelum subuh setengah juzuk, selepas subuh setengah juzuk. Kita yang ubah waktu, ya. Susunlah elok-elok. Okey. Apa maksud umrah yang kita nak pergi ni, ya? Umrah diwajib. Ini ada atasnya lagi ni rasanya. Dia ada atas lagi tu, ya.
Umrah ni maknanya ziarah, ya. Atasnya ada lagi maksudnya. Umrah ni maknanya ziarah, ya. Jadi kalau disebut nak ke mana? Nak pergi umrah. Jadi orang akan faham ziarah ke Makkah. Berbeza dengan ziarah. Nak pergi mana? Nak ziarah rumah pakcik. Itu ziarah. Kita tak boleh cakap nak umrah rumah pakcik. Tak kena. Ataupun nak ziarah Mekah pun tak kena. Bahasanya tu tak kena. Jadi umrah tu maksudnya ziarah dan tempat itu adalah khusus, iaitu di Mekah. Itu maksud umrah. Dan umrah ini diwajibkan ke atas semua umat Islam yang telah memenuhi syarat sekali dalam seumur hidup dan disunatkan mengerjakannya berulang-ulang kali, ya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, la tushaddur rihal illa ila salasati masajid, al-masjidil haram wa masjidil rasul sallallahu alaihi wasallam wa masjidil aqsa. Jangan kamu bersusah payah mengembara ataupun bermusafir bagi tujuan ibadah melainkan pada 3 buah masjid. Ini Nabi yang kata, ya. Jadi Nabi memberi kepada kita, kalau nak pergi mana-mana, ini dulu, utamakan ini dulu, iaitu Masjidil Haram, Masjid Nabi SAW, Masjid Nabawi. Dan yang ketiga, kalau mampu, Masjidil Aqsa. Jadi maksud umrah adalah berziarah ke Makkah. Itu maksud umrah yang dari segi bahasa lah. Okey, ini rukun umrah. Rukun ni kalau tak buat, maka tak sah. Rukun solat ada 13, salah satu tak buat, maka tak sah solat. Rukun umrah 5 sahaja, tak banyak, ya. Yang pertama, niat ihram, ya. Niat mestilah apa-apa pun kena niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan mesti didahului dengan niat. Yang kedua, rukunnya mesti tawaf. Tawaf ni apa? Kena pusing Kaabah tu, ya. Okey. Yang ketiga, sa'i. Sa'i itu mesti Safa dan Marwah, ya. Okay. Yang keempat, bergunting atau bercukur ataupun disebut sebagai tahallul. Yang kelima, tertib. Tertib maknanya ikut turutan. Tak boleh pergi sampai sana, gunting dululah. Tak sempat gunting kat rumah, gunting dulu, baru dia niat tawaf. Tak boleh, ya. Dan ada juga wajib umrah, ya. Rukun kena buat, wajib kena buat. Dua-dua kena buat. Bezanya, wajib kalau kita tak buat, maka kena denda. Rukun tak buat, seolah-olah macam tak umrah. Jadi macam tak solat, seolah-olah macam tak solat, ya. Tak rukuk, tak solat, ya. Terlupa kan, tak solat lah. Jadi kalau tak buat, dia tak kena apa-apa, tapi macam tak buat. Memang tak buat lah. Wajib tak buat, maka dia kenakan dam, ya. Dan wajib itu mesti di miqat, di tempat yang telah ditetapkan. Miqat itu tempat yang ditetapkan. Kemudian meninggalkan 13 pantang larang. Wajib jaga 13 pantang larang ni, ya. Nanti kita tengok apa bendanya. Okey, ini pakaian umrah untuk lelaki dan perempuan, ya. Nanti yang bawa kain ihram kita akan pakai di bawah lah, ya. Jadi untuk lelaki 2 helai kain lepas yang tidak bercantum. Sehelai dipakai untuk menutup auratnya di antara pusat dan lutut, dan sehelai lagi dibuat selendang. Jadi ada 2 helai kain lepas. Lepas tu orang perempuan pakai bagi wanita pula dalam kain tu memang berjahit. So saya kalau dah niat tu saya tak boleh pakai yang berjahit tu kan. So kena pakai kain, kena pakai kain wajib juga. Maknanya kena tutup kat Faham sini. tak ada masalah? Kalau dah niat boleh buka. kalau katakanlah saya Okey, ini pakaian umrah, pakaian ihram bagi orang lelaki. Bagi lelaki secara itibak. Itibak ni maknanya menampakkan bahu kanan, ya. Hanya sunat dipakai semasa tawaf dan diiringi dengan sa'i sahaja ataupun semasa sa'i. Mana bila kita itibak menampakkan lembu ini hanya ketika tawaf. Lepas tawaf
tutup balik macam ni. Nak pusing 7 tu je, buka. Biasa saya akan bagi tahu atau saya akan ingatkan. Okey. Tidak dipakai secara itibak semasa di lokasi lain seperti stesen berlepas dan sebagainya. Lepas kawasan tawaf, tidak disunatkan pakai itibak. Nak menunjukkan kita ni dah tengah umrah ni, kita pun pergi shopping pakai itibak. Tapi dekat sana shopping pakai ihram ni biasa. Yang tak biasa, yang pelik, shopping pakai itibak jadi. Dah kenapa? Begitu juga ketika solat. Jadi dalam solat, kita tengah solat, tiba-tiba tengah tawaf, tiba-tiba azan. Biasanya 15 minit sebelum azan dah tak boleh nak pusing dah. Dia dah suruh duduk dalam saf. Mana kita kena faham tu waktu tu. Jadi kita kena tutup untuk solat. Kemudian habis solat kita nak sambung balik tawaf, buka balik. Ini cara memakai ihram untuk lelaki. Nanti kita akan tunjukkan di bawah. Siapa yang pernah pergi umrah kat sini? Pernah. Anda tahulah cara. Ini dah kali kedua apa? Kali kedua, alhamdulillah. Okey, untuk lelaki, ini adalah kasut ataupun selipar yang dibenarkan, iaitu menampakkan kelima-lima jari kaki nampak, dan yang kedua nampak lutut belakang kita nampak, nampak jari kaki dan juga nampak lutut. Dia tak nampak, tak ditunjukkan lutut. Tubin. Nampak sangat tuan fokus. Nampak tumit. Mesti nampak jari kaki dan tumit. Jadi senang cerita, untuk menjaga kedua-dua benda tu, pakailah selipar Jepun, kita katalah. Baik. Ini boleh ke tak? Dalam gambar kata tak boleh. Muzakarah haji tahun lepas, dibenarkan kalau nampak 3 anak jari, 3 jari. 3 jari nampak, masih dibolehkan. Ada selipar yang tutup ibu jari, jadi dia nampak 4 anak jari je, boleh lagi. Muzakarah kata boleh. Jadi sekurang-kurang 3 anak jari. Tapi kita kenapa nak hampir-hampir tak sah. Jadi kita ambil lah yang selamat. Roti tak? Roti tak? Dan ini pun saya pernah bawa jemaah tuan-tuan, yang lelaki. Kau panggil aku? Dia pakai kasut stocking perempuan tu, yang sarung tu, yang tebal sikit tu. Tahu tak? Tebal? Tebal. Salah lah. Okey. Tak salah, awak yang betul. Kita dah bagi tahu, orang lelaki tak boleh menutup. Kita dah bagi tahu, saya tak perasan dia pakai. Bila kita tawaf, takkan kita nak cek kasut kaki dia orang. Okey. Kita dah selesai tawaf, okey, semua dah tawaf, okey, kita solat sunat tawaf, lepas tu kita pergi sa'i. Tapi masa dalam keadaan tawaf tu dah berpecah. Sebab dia pergi dengan suami, isteri dan anak dia, anak kecil. Jadi dekat sa'i, masa ketika sa'i, ada jemaah telefon, Ustaz, saya nampak haji ni pakai stocking ni. Dia tutup. Nak urin? Okey. Sekarang kau yang nampak Apa tu? macam mana aku nak cari, aku dah dekat tempat sa'i. Jadi kita bila nampak kesilapan pada jemaah kita, tolong tegur dengan segera. Tegur dengan segera. So bila selesai, jumpa di hotel, haji, saya dengar haji macam ni, betul ke? Betul. Haji tahu tak benda tu tak boleh. Orang lelaki kena nampak kaki. Haji pakai stocking. Dalam hati saya, sebelum pergi tak ada khusus ke? Apa yang menyebabkan dia tak tahu? tak. Jadi
Memang kalau dia sengaja, dia akan dikenakan dam. Tetapi dia cakap saya tak tahu, dia jahil. Jadi dia terlepas daripada dikenakan dam. Jadi kita ni bila ada masalah-masalah, kalau boleh kita tak nak menghukum seorang tu, ni dah, ni kambing, ni kambing, ni dah. Tak boleh seorang semudah begitu. Jadi kita kena cari sebab apa? Sengaja. Kalau sengaja memang saya tak sengaja, saya terlupa. Itu dibuang-buang dulu, dimaafkan. Ya? Kalau kita nampak kawan-kawan kita, kenapa baik kopi haji, buka. Cepat-cepat buka. Ya? Contoh. Okey, ini pakaian untuk orang perempuan. Ya? Ada 3 contoh pakaian. Yang pertama tu dia pakai jubah. Nak pakai jubah terus panjang. Yang kedua dia pakai jenis telekong. Ya? Ada tudung atas tu dengan kain tu kan. Yang ketiga dia pakai dengan seluar. Saya syorkan yang ketiga ni lebih mudah sikit, ya, sebab ada dia guna seluar. Color tak kisah, ya. Tak tahu lah kalau sujud travel dia satu grup, dia akan bagi telekong yang sama. Mana tak tahu. Kalau pink, semua pink. Jadi nampak kat sana, tu aja. Seorang pink kat sana. Kenapa? Seorang kat atas, dah. Kenapa pula kat atas? Jadi kita nampak dari jauh, boleh nampak dah sujud travel. Ya. Mana tak tahu, Itulah. Baik, seterusnya perkara-perkara sunat. Kita belum masuk ni. Rukun yang pertama belum masuk lagi ni. Ni baru mukadimah ni. Sunat ihram, apa yang perlu kita nak buat sebelum? Yang pertama, mengerat kuku. Macam hari Jumaat lah. Nak pergi solat Jumaat, buatlah benda-benda yang sama ni. Gerat kuku, merapikan janggut, misai dan rambut, menanggalkan bulu ketiak hari-hari dan sebagainya. Mandi sunat ihram. Tuan-tuan dah dapat jadual, dah tahu dah pergi pukul berapa, di mana dan sebagainya. Tuan-tuan dah kena susun dah, ya. Saya ingat nanti akan ada grup WhatsApp yang akan sentiasa mengingatkan, ya. Jadi contohnya kita nak pergi pukul 8 malam, penerbangan 8 malam dekat KLIA. Jadi kita daripada sini pukul berapa? Mesti dekat airport 4 jam sebelum. Kalau pukul 8 malam terbang, 4 jam sebelum pukul apa? Pukul 4 petang dah ada dekat airport. Jadi bertolak daripada Johor pukul berapa? Lepas Johor. Lepas Johor. Jadi Johor tu mandi sunat ihram terus. Mandi sunat ihram, ya. Mandi sunat ihram, rajaku mandi sunat ihram kerana Allah Ta'ala. Macam mandi biasa dah. Takkan nak mandi kat airport ataupun mandi dekat flight, ya. Basah nanti flight, ya. Kalau terbang. Okay. Mandi sunat ihram, siap-siap dekat rumah. Ambil wuduk, wuduk ni, ya, ada kawasan ambil lagi, ya. Pakai minyak rambut. Kalau yang biasa pakailah, ya. Pakai minyak, pakai wangi-wangian siap-siap dan sebagainya. Memakaikan ihram berwarna putih. Ini terpulang. Last boleh pakai sebelum niat dekat flight. Contoh kita nak pergi pukul 8 daripada KLIA, nak turun ke Makkah. Biasanya dekat atas flight nanti 30 minit sebelum pilot bagi tahu 30 minit lagi kita akan sampai di kawasan Mikot. 30 minit lagi kita akan sampai di kawasan Mikot. Masa tu siap-siap. Masa tu memang ramai orang pergi tandas nak pakai ihram. Ya. Jadi kalau kita pakai siap-siap dekat airport, lebih selesa, lebih mudah. Kemudian apa lagi? Solat sunat ihram. Solat sunat ihram, solat sunat ihram. Kemudian sementara kita 30 minit nak tunggu tempat mikot, maka kita duduk mengarah kiblat dan dalam keadaan berwudu. Tunggu. Pilot pun bagi tahu, sekarang masuknya tempat mikot.
sekarang masuknya tempat miqat. Mana ada dua pengumuman. Pertama 30 minit sebelum, dan ketika masuk pada akan umumkan sekali lagi. Ini pun biasanya mutawif akan pergi pusing satu kapal terbang. Mana jemaah dan niat belum, pergi jemaah lain, niat sekarang, pusing lagi, niat sekarang, sampai business class dia pergi. Kalau ada jemaah yang duduk business class lah. Seterusnya amalan-amalan sunat. Selepas saja berniat, apa kita kena buat? Talbiyah tadi. Itu adalah ucapan yang paling afdal. Mengaji dah tinggalkan, zikir, salawat tinggalkan. Itu je talbiyah. Labbaik Allah, labbaik Allah. Sampai bila nak berhenti labbaik Allah ni? Turun airport, pergi check immigration, labbaik Allah. Nama siapa? Labbaik Allah. Jangan macam tu. Kita tanya nama, kita bagi tahu nama lah. Naik bas, pergi dekat hotel. Dekat hotel letak barang, labbaik Allah. Sampailah kita sampai depan kita Kaabah, berhenti. Itu labbaik Allahnya sampai di situ hadir. Dan elak daripada berbual kosong. Kalau benda tu perkara yang penting, tak apa, tak ada masalah. Okey, sunat ni. Miqat. Okey. Sekarang ni bila kita naik flight, tadi saya bagi tahu, pilot akan bagi tahu sekarang adalah tempat miqat. Sila berniat. Miqat ni adalah tempat untuk berniat. Berniat di miqat tadi apa hukumnya? Wajib umrah mesti. Tak niat apa tadi kena? Kena dah. Dia ke atas, dia borak-borak. Pilot dah bagi tahu. Jemaah mutawif dah bagi tahu. Niat sekarang. Okey, kejap lagi. Dia tengah layak game. Sampai turun. Mutawif, saya lupa niat tadi kat atas. Aku dah bagi tahu. Kau buat apa? Kau ambil ya. Apa dia nak buat? Dia kena keluar daripada kawasan Mekah. Tadi miqat ni kita akan pergi di kawasan yang jauh. Kalau orang luar dia akan pergi kepada kawasan yang jauh. Ada beberapa tempat. Pertama Yalamlam, maknanya mereka yang datang daripada arah Yaman, dia akan niat kat situ. Bir'ani, mereka yang datang daripada Madinah. Al-Juhfah, mereka yang datang daripada Syam. Qarnul Manazil, untuk orang Malaysia, untuk Asia, kita akan sampai di Qarnul Manazil. Itulah pilot tu akan sebut, kita dah sampai di tempat miqat. Kat mana tu? Qarnul Manazil. Qarnul Manazil ni, kalau kita ke Taif, kita akan jumpa. Daripada Taif akan jumpa. Okay, biasanya orang Asia akan niat kat situ, Qarnul Manazil. Ataupun Zatul Irqin yang datang daripada Iraq. Okay. Kemudian macam kes tadi, dia terlupa niat dekat Qarnul Manazil, dah sampai airport, maka dia kena keluar daripada kawasan Tanah Haram. Dia akan pergi ke mana? Sama ada Jirana, Tan'im, Hudaybiyah, Sumayshi lagi Arafah. Okay, nanti kita akan tengok dia ada tempat besar dan tempat kecil. Okay, ini merupakan kawasan Tanah Haram. Kawasan Tanah Haram, kawasan yang tak boleh buat benda-benda yang tak elok. Tak besar pun, 550 km persegi. Maknanya lebih kurang 23 kali 23. Besar tu dia. Agak-agak 23 km tu dia mana. Okay. Jadi kalau dia dah turun tadi, dia akan kena pergi sama ada dekat tempat-tempat ni. Tapi kena bayar dam. Baru pun niat. Sama ada kita Tan'im, paling dekat 5 km, dia pergi Jirana, Wadi Naqlah, Padang Arafah, Ahad Ibn ataupun Sumayshi. Dia akan keluar daripada kawasan Tanah Haram untuk niat. Kalau orang Mekah, kita dah buat umrah, selesai umrah yang pertama, besok kita nak buat umrah yang kedua, maka kita kena keluar daripada tempat-tempat ni. Kita tak perlu pergi. Kat mana tadi? Apa tadi? Bukan. Qarnul Manazil. Jauh, itu jauh. Tapi sebab kita berada di Mekah, maka kita kena keluar di tempat yang terdekat. Salah satu tempat. Yang paling dekat Tan'im. Tan'im tu 5 km je. Tapi kalau pergi pun sekarang ni dah jam, dia lama jugalah. Dan Tan'im tu hati-hati. Sebab masjid dia tu
Separuh tanah haram, separuh tanah halal. Kalau kita niat di tanah haram, tak sah. Sepadan tanah haram dia adalah depan. Depan adalah tanah haram. Daripada imam sampai 3 ke 4 lapis. Yang ke belakang itu tanah halal. Jadi bila kita niat, kita kena keluar ke tanah halal dulu. Jangan kita niat dekat tanah haram. Tak boleh. Tanah haram adalah satu kawasan yang dimuliakan Allah. Tempat membangun Baitullah dimasukkan memasukinya dengan berihram, digandakan amalan baik 100,000 kali, dosa dicatat. Hanya berniat untuk melakukan, baru berniat dosa yang dicatat. Kan, masih kat situ kan? Biasa buat baik, niat baik dapat pahala. Belum buat ini buat buruk pun dengan niat dah dicatat. Tidak membolehkan orang kafir masuk dia, tidak boleh memindahkan batu, tanah dan tumbuhan ke tanah halal. Kalau kita nak balik, saya ingatkan kepada jemaah, tolong tepuk kasut tu. Debu-debu yang melekat kat kasut tu tinggalkan. Tak boleh. Tak boleh bawa. Ada orang ambil tanah, konon-konon buat azimat. Itu semua berapat. Ambil keberkatan. Jadi tak boleh. Jangan. Saya 2 kali penerbangan delay. Saya bagi tahu jemaah, ada ambil apa-apa tak? Saja je. Rupanya ada betul. Dia ambil batu kat Gua Hira. Dia ambil batu. Maaf Ustaz. Nak air sendiri. Dah PMPM tu kita faham lah. Kenapa? Saya ambil batu kat Gua Hira. Sekarang tinggalkan kat sini. Yang bawa ni atas. Saya duduk dalam flight. Tiba-tiba orang besar tak gerak-gerak. Sejam kat situ. Lalu pilot kata kita keluar, tukar flight lain. 2 kali pengalaman. Dua benda yang sama. Saya bukan nak cakap macam mana? Ya ke? Ya ke? Tapi benda tu terjadi. Okey, ini gambaran tempat mikot di Masjid An-Naim ataupun Masjid Sayyidah Aisyah Hudaybiyah, yang mana Nabi ketika mengadakan perjanjian Hudaybiyah, Nabi sampai ke daripada Madinah pergi nak masuk ke Mekah untuk menunaikan haji, tetapi ditahan oleh penduduk Mekah, tak boleh pergi haji. Jadi buat perjanjian, maka Nabi balik semula ke Mekah, balik semula ke Madinah. Boleh pergi tahun depannya. Jadi Nabi pun bertahalul kat situ. Di Rona, Arafah. Arafah ni tanah halal, ya. Ahad bin. Okey, ini rukun yang pertama, niat. Ya. Jadi setiap orang mesti niat. Niatnya nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Okey, itu niatnya. Nawaitu sauma wadin, tu kan. Hari ni pun mutawif Ustaz tak pandai. Kita kena ajar. Makcik ikut. Nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saya aku menunaikan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Ikut. Jadi mutawif ni kena sabarlah dengan jemaah-jemaah ni. Ada 20 orang, 20 kepala, 20 fi'il, 20 perangai dan sebagainya. Baik. Yang kedua, niat bersyarat dikaitkan dengan sesuatu. Jadi ada niat umrah, ada niat bersyarat. Ini nak kena faham betul. Niat bersyarat ini tujuannya untuk melepaskan ihram kita dan kita tidak dikenakan dam. Contoh keadaan, kita dah niat bersyarat, sampai dekat immigration kata tak boleh, Mekah ditutup, pergi balik Malaysia balik. Padahal kita dah niat dekat Qarnul Manazil. Ya? Jadi niat itu adalah wajib. Tiba-tiba tak dapat buat umrah, maka kena dam.
kena dam. Jadi untuk mengelakkan dam, maka kena niat bersyarat. Maksudnya sahaja aku mengerjakan umrah dan ihram dengannya kerana Allah, sekiranya aku terhalang oleh sesuatu, maka aku jadi halal. Saya nak ingatkan sekali lagi, kalau kita niat bersyarat dan tak dapat umrah, tak kena dam. Tak kena dam dan tak dapat pahala umrah. Itu yang penting tu, tak dapat pahala umrah. Tapi kalau kita niat umrah, tak dapat umrah, dapat pahala umrah. Tapi cuma kena dam. Pilihan di tangan anda. Pilihan di tangan anda. Ini kena bagi tahu. Tapi saya biasanya syorkan, tolong niat ni. Orang lelaki rasa macam sihat, tak tentu juga. Tiba-tiba polis buat roadblock, tak boleh masuk Mekah sekarang, di balik Madinah atau pergi tempat lain. Padahal dah niat dekat Mir Ali, tak dapat buat umrah. Okey. Kes yang pertama, nanti untuk orang perempuan. Jika haid datang sebelum selesai tawaf, maka terlepas daripada larangan ihram, selepas bersuci wajib bermikot semula. Jika haid datang sebelum selesai tawaf, maka terlepas daripada larangan ihram. Macam tu. Jika haid datang sebelum selesai tawaf. Tengah tawaf, haid datang, dia niat bersyarat, maka dia jadi halal macam biasa. Cuma dia keluar daripada kawasan tu, duduklah hotel, tak boleh masuk Makkah. Kalau dia niat umrah, tengah pusing-pusing, baru satu pusingan, dua pusingan, tiba-tiba datang haid, maka dia niat umrah tadi, maka dia kena dam. Kena dam, ya. Okey. Dan dia dapat pahala umrah. Kes kedua, dalam keadaan haid, wajib menjaga larangan. Okey. Dekat flight lagi dia dah tahu dah, aku pergi ni dalam keadaan haid. Dekat airport lagi dia dah tahu, dia masih dalam keadaan tak suci. Tapi dia pergi umrah, mesti kena niat. Niat tu mesti dekat Qur'an Manazil ataupun turun Madinah, niat dekat Bir Ali. Mesti kena niat. Siapa pun datang Mekah kena niat, ya? Kena niat umrah. Tapi bila dah sampai dekat Mekah, dia tak boleh buat. Tunggu sampai bersih. Ada waktu dia selesaikan umrah dia. Kalau sampai bersih, waktu kita dah balik ke Malaysia, dia tak akan dapat juga, tak dapat juga. Tetapi kalau dia niat bersyarat, dia tak kena dam. Tapi kalau dia niat umrah, dia dapat pahala umrah. Ya. Saya cadangkan niat bersyarat. Saya cadangkan lah. Tapi kalau ada duit lebih, jadilah. Tapi dia kena tahulah, kena bayar dam. Tapi pahala umrah sebab. Ya betul. Ya betul. Ya betul. Saya pernah syorkan jugalah dekat travel-travel ni, kalau bayaran umrah tu sediakan dengan bayaran jam sekali. Kadang-kadang jemaah ni benda duit tu je lah yang dia, duit yang lain tu untuk pergi shopping. Tiba-tiba kena dam, aduh, mana nak cari duit? Jadi kalau tak kena dam, duit itu dikurangkan semula. Itu cadangan saya lah. Ya. Sim kambing 450. Duit kita. Duit kita 450. Okey, ini contoh dia. Niat umrah yang diganti dengan suatu jika terhadap suatu daripada sahaja aku mengerjakan umrah dan aku bermerah dengannya sudah Allah sekiranya aku terhalang oleh haid, ketika itu aku jadi halal. Dalil. Okey. Kenapa ada niat bersyarat? Mesti ada dalil ataupun rujukan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Iba'ah binti Zubair masuk ke tempat Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, saya ingin melaksanakan haji, tetapi saya sakit.
Maka Rasulullah SAW bersabda, melaksanakanlah haji dengan bersyarat, iaitu tambah syarat dalam niat ihram, maka tahallulku di mana aku terhalal. Ini dalil. Okey, keadaan niat bersyarat yang dibolehkan. Dalam keadaan tidak berhaid, dia berniat ihram umrah dan mengesahkan syarat, maka boleh. Dalam keadaan berhaid, dia berniat ihram umrah dengan menyertakan syarat. Okey. Sama ada dia tidak haid ataupun dia haid, dia dua-dua niat bersyarat. Masa tu dekat mikot. Boleh. Yang tak boleh yang kedua, iaitu dia niat umrah. Tiba-tiba datang haid, dia tukar. Aku niat bersyarat. Tak boleh. Itu yang tak boleh. Jadi kena berhati-hati. Dia dah niat umrah tadi awal, tiba-tiba polis buat roadblock, tak boleh masuk. Aku niat bersyarat, tak boleh. Dia tukar niat. Lepas niat, ini yang kita nak kena jaga. 13 pantang larang. Kalau langgar, kena dam. Ini damnya bukannya seekor kambing aja. Murah-murahnya ni. Tapi kita kaya, kita mampu bayar, jangan macam tu. Okay. Yang pertama, orang lelaki memakai pakaian bersarung ataupun dia akan jahit. Musim sejuk, dia pakai glove. Jangan. Dia pakai biasa pakai kopiah kat Malaysia. Masa ihram dia pun pakai kopiah. Jangan. Bersarung berjahit. Ni yang kedua, menutup kepala. Tak boleh. Pakai topi. Tak boleh. Yang ketiga, perempuan dilarang menutup muka. Ada rukhsah kalau dia batuk yang teruk. Baru ni jemaah haji mengalami batuk yang sangat teruk. Sangat teruk tak apa. Batuk biasa-biasa, main-main, tak apa. Kena buka. Yang keempat, memakai sarung tangan lelaki dan perempuan. Tak boleh. Tadi sarung tangan. Ni memakai pakaian yang sarung tadi, tak boleh pakai baju. Pakai sepeda kat dalam. Tuan-tuan buat kesalahan. Kalau tuan-tuan tak declare dengan saya pun tak tahu tuan salah tidak. Sekarang pada tuan-tuan. Sekarang tuan-tuan dah tahu tak boleh pakai sepeda. Tuan-tuan pakai kain ihram, saya tak tahu. Ustaz, saya dah selesai umrah. Tak bagi tahu kesalahan. Itu pada tuan-tuan lah. Ustaz, minta maaf, saya terpakai sepeda. Tuan-tuan mengadu pada saya. Saya akan menghukumkan macam mana. Sengaja ataupun tidak? Sengaja. Tak sengaja, terlupa. Tak. Takkan sepanjang masa tak sengaja je. Kan? Okey. Yang kelima, memakai bau-bauan sama ada bau di badan, pakaian, makanan, minuman atau menghidu kedai hidung. Hati-hati. Sebelum niat, pakai wangi-wangi. Boleh. Selepas niat, dah pakai ihram, baru nak terlupa nak pakai minyak wangi, dia pun pakai. Tak boleh. Ni pun hati-hati. Kalau kita dah sampai hotel, nanti daripada hotel nak pergi ke Masjidil Haram, nanti ada banyak kedai kat situ. Kedai-kedai nanti dia akan offer minyak wangi. Hati-hati, jangan sampai dia calit kat kita. Dia calit, tumbuk sekali pak. Boleh tak tahu kita dah pakai ihram ni, tiba-tiba dia pun nak calit juga. Ataupun yang suka menghidu makanan. Menghidu. Sengaja ke tidak? Sengaja. Kalau memang dia lalu tepi restoran, memang benda tu masuk hidung, dia tak sengaja lah. Nak buat macam mana? Okay. Jadi hati-hati. Yang keenam, memakai minyak di kepala, janggut dan selain daripada yang tumbuh di pipi dan dahi. Menanggalkan rambut ataupun bulu. Ini perempuan hati-hati. Biasa kita sampai saja di Mekah, kita akan duduk di hotel, kita letak barang. Saya akan bagi tahu biasanya sejam setengah turun balik di lobi untuk kita menunaikan umrah pertama. Jadi nak buang air silakan, nak buat hajat silakan. Perempuan hati-hati kalau nak buka tudung.
buka pelan-pelan. Jangan terus gas. Nanti berapa banyak rambut tu yang tercabut dan sebagainya. Ya. Banding kenaikan rambut ataupun bulu. Orang lelaki juga, ya. Biasa habit tarik-tarik janggut, ya. Tarik bulu hidung. Apa lagi? Hati-hati. 2 jam je tahan. Lepas niat sampai tahallul, umrah itu sebenarnya 2 jam je, ya. Okey. Mengerat ataupun memotong kuku. Hati-hati. Kalau dah kerat siap-siap kat rumah tak ada masalah. Dia terlupa, sibuk sangat. Kat sana baru nak mengerat, ya. Ataupun kadang-kadang badan kita ni ada kulit-kulit mati. Kita garu kita kopek. Memang geram tengok, ya. Tapi cuba dah hati-hati, ya. Ada kuku terlebih nak cabut, ya. Kulit terlebih, ya. Itu hati-hati, jangan sengaja, ya. Kalau kata yang rambut tanggal, Ya. kita rambut banyak tanggal, Ya. dia tidak mungkin. Kalau sengaja, Biasanya kan kalau misalnya ikat rambut kan tak sengaja. tu sebab saya sure. Kalau boleh jangan buka. Ya. Nak buka bila? Lepas selesailah semua. Selesai semua dah lega. Kadang-kadang ada permintaan jemaah sampai malam. Ustaz, besok subuh boleh tak buat umrah? Daripada malam nak ke subuh tu tidur apa semua, kita takut macam-macam terjadi. Jadi kalau boleh sampai selesaikan umrah dulu. Nak tidur lepas tu tidurlah, ya. Cuma nak kena bagi nak jaga-jagalah sekejap, 9, 10, 11 insya-Allah tak buatlah. Ya. Menebang pokok, cabut pokok, memburu binatang, kahwin. Mungkin ada niat kat Malaysia nak kahwin kat sana. Tapi ketika umrah jangan buat. Ini mungkin untuk perhatian pada pasangan suami isteri, ya. Melakukan pendahuluan. Ini berapa? Dia pijak kan? Bersuka-suka. Yang terusnya yang melakukan ni lah berhubungan. Ini hati-hati. Ini dendanya Tak boleh ulang. berat. Ini pun berat. Ini Tak suruh ulang. berian je. Tapi sebab muru binatang. Ya. Cuba tanya kah, kalau pijak? Tanya. Itu pun saya tanya sengaja tak? Tak sengaja. Okey, tak adalah. Terpijak. Tapi tak ada. Kalau boleh jangan buat. Kalau banyak macam ni pun jangan buat. Sebab nanti macam kita bukan main-main. Alah, ada duit boleh bayar. Okey, ini yang kedua. Rukun yang kedua, tawaf. Apa makna tawaf? Iaitu mengelilingi Kaabah. Tawaf tu maknanya pusing. Ini gambaran Kaabah. Ini ada Hajarul Aswad. Lepas dah. Itu Kaabah. Ini Hijr Ismail. Ini rukun Iraq, rukun Syam, rukun Yaman. Rukun ni maknanya penjuru. Okay, jadi kita akan bermula daripada Hajarul Aswad. 1 sampai Hajarul Aswad balik baru 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7 mesti habis di Hajarul Aswad. Syarat sah tawaf mesti menutup aurat, ya. Suci daripada hadas, mana kena ada wuduk. Ini pun saya akan nasihatkan. Turun daripada hotel, tuan-tuan haji ni, tuan-tuan ajar, ada tak wuduk, dah ambil wuduk belum? Ya, ambil wuduk, ya. Suci badan, pakaian dan tempat tawaf daripada najis. Bermula dan berakhir di sudut Hajarul Aswad, menjadikan Kaabah di sebelah kiri. Kaabah mesti sebelah kiri. Ya, ini mungkin tak risaulah sebab semua orang akan pusing benda yang sama. Tak ada orang menongkah arus, ya. Dilakukan di dalam Masjidil Haram. Maknanya di kawasan mataf, kawasan tawaf. Dia tawaf dekat luar. Pergi hotel, antara hotel, pergi hotel. Itu bukan masalah. Tujuannya tidak berubah. Ini tujuan, hati-hati. Yang bawa anak, yang bawa suami, yang bawa isteri,
Yang pergi seorang diri pun cari mutawif. Mana mutawif? Mana mutawif? Dia dah bukan tujuan tawaf, dia nak cari mutawif. Sebab tu bila kita belajar ilmu umrah ini, kat sana pengamalannya ada nafsi-nafsi. Cuma ada rujukan. Mutawif itu sebagai rujukan. Macam kita solat, ya. Kalau tak ada imam, boleh tak kita solat? Boleh. Sebab kita dah tahu. Kalau tak ada mutawif, boleh tak kita buat? Boleh. Tak masalah. Ya. Jadi jangan sampai lari tujuan asal, iaitu untuk tawaf. Tawaf dengan khusyuk, pusing dengan khusyuk. Cukup 7 pusingan dengan yakin. Mesti yakin. Niat tawaf. Jadi nanti sebelum kita pergi ke Hajarul Aswad untuk memulakan pusingan, kita akan niat. Ini pun saya akan bagi tahu sama-sama dengan jemaah. Jemaah sama-sama kita niat, ikut saya niat. Allahumma inni uridu, Allahumma inni uridu, tawafa, baitikal haram, baitikal haram. Akan ikut. Bagi makna. Tak yakin, niat sendiri. Tu saya akan bagi tahu, saya akan ingatkan. Okay. Semua dah niat. Okey, jom kita gerak ke Hajarul Aswad. Nanti kita akan buat praktikal gambaran macam mana. Okey, ini Kaabah. Betul kita buat. Hajarul Aswad, semua tahu. Multazam di antara Hajarul Aswad dan juga pintu Kaabah, tempat tak besar, mungkin 2 kaki 3 kaki, itu adalah multazam, tempat mustajabnya doa. Syazarwan ini adalah besi yang menutup bangunan Kaabah. Ini tak boleh. Kita pusing-pusing, kita pegang Syazarwan ni, batal tawaf kita. Kita pusing-pusing pegang kelabu Kaabah, batal. Kita pusing-pusing pegang batu Kaabah, batal. Kita pusing-pusing pegang Hijr Ismail, batal. Jadi jangan terlalu rapat. Ini penjuru-penjuru lah, penjuru Hajarul Aswad, penjuru Iraq. Maknanya penjuru ni menuju ke negara Iraq. Penjuru Syam menuju ke arah Syria, Yaman, negara Yaman. Ini makam Ibrahim. Makam Ibrahim ni adalah tempat yang telah dialihkan, ya. Asalnya dia dekat sini. Dan itu kalau batal, katakanlah kita dah terpegang tu, Ya. yang ke-6. Ya. Buat nombor 1 tu. Nanti kita tengok nanti ada depan kaedah bagaimana cara nak betulkan yang batal. Solat sunat tawaf. Okey, selesai tawaf, kita akan solat sunat tawaf. Itu solat sunat, ya. Dilakukan sejurus selesai tawaf 7 pusingan tanpa berlengah. Jika mampu, solat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Jika kawasan penuh, bolehlah solat di mana-mana. Baik, selepas habis di Hajarul Aswad, saya akan bawa jemaah pergi ke sini, keluar. Sebab kat sini memang ada kawasan yang telah dipagarkan oleh kerajaan Arab Saudi supaya jemaah boleh sembahyang solat sunat tawaf. Biasanya saya akan fokus pada multazam lah. Mana multazam kat situ, belakang kita akan fokus. Kat situ saya silakan tuan-tuan, ini peluang depan Kaabah, tempat multazam. Lepas solat, doalah minta apa-apa, saya tunggu. Selesai, sejam-sejam lah saya tunggu jemaah, ya. Sebab kita nak buat sa'i pula nanti, ya. Jangan lama-lama, ya. Nak lama-lama nanti buat sendiri. Okey, macam biasa, solat sunat niat tu solat sunat tawaf. Ini tempat-tempat mustajab, boleh pilih, ya. Yang pertama Hajarul Aswad, kerana dia adalah merupakan batu daripada syurga. Yang kedua multazam tadi, ini di antara tempat mustajab. Yang ketiga tempat Jibril mengimami, kat sini Jibril imami Nabi SAW. Yang keempat tempat asal makam Ibrahim. Okey, yang keempat ni asal makam Ibrahim. Makam Ibrahim ni apa pun makam? Makam dari perkataan qoma, qaf alif mim. Qoma maknanya berdiri. Bahasa Arab bila ditambah mim di hadapan menunjukkan tempat. Maqama, tempat berdiri. Jadi ketika Nabi Ibrahim mendirikan Kaabah, bila dah sampai tempat yang tinggi, Nabi pun ambil batu, letak kat situ, Nabi pijak kat batu untuk angkat batu. Itulah maqam, tempat Nabi Ibrahim berdiri. Dan sekarang telah ditarik
dipindahkan ke belakang. Okey, yang kelima ni binaannya. Yang keenam, pintu Bani Syaibah, tempat Nabi masuk. Ni, Nabi masuk ke Kaabah. Ketujuh, Telaga Zamzam. Telaga Zamzam kat sini sekarang dah ditutup. Jadi mungkin lepas habis tawaf, kita akan solat sunat tawaf mungkin di atas Telaga Zamzam, sebab berhadapan dengan Multazam. Hijr Ismail, Pancuran Rahmatnya, Mizrah Mustajab, Rukun Yamani. Ini semua tempat-tempat yang mustajab. Semualah mustajab. Ada tawaf, perkara-perkara makruh, makan ataupun minum. Boleh makan, boleh, makruh. Jadi kita datang jauh-jauh, tiba-tiba kat sana kita tak buat betul-betul, rugilah. Berbual kosong, tengah pusing-pusing, telefon, selfie. Nak bagi tahu kita tengah tawaf ni. Tengok, saya tengah tawaf. Melakukan ramal, pusing, lari semua. Nak cepat, dia pusing, tak boleh. Dia 3 yang pertama sahaja sunat. Bacaan doa dengan nyaring. Ni biasa jemaah-jemaah Indonesia. Kalau jemaah Indonesia sekali datang, kadang-kadang kita baca zikir tu terikut rentak ni. Subhanallah walhamdulillah. Bunyi sedap, itu pun terikut. Jadi jangan sampai nyaring-nyaring lah. Baca dengan khusyuk, menahan kentut, buang air kecil dan sebagainya. Tahan sebab nak keluar jauh, ambil wuduk dan sebagainya. Semua tahan, makruh semua. Cara sah tawaf, mesti menutup aurat, suci, ambil duduk, suci badan. Bermula mesti daripada Hajar Aswad. Dia masuk daripada Rukun Yamani, start daripada Yamani. Tak boleh. Menjadikan Baitullah di sebelah kiri. Dilakukan di dalam Masjidil Haram, tempat tawaf, mengekalkan niat. Cukup 7 pusingan. Mesti yakin. Memanglah dia ikut mutawif, mulai 7. Kita pun yakin 7. Padahal mutawif baru yang ke-6. Lepas tu dia nak ambil wuduk kat luar. Dia pun keluar, kacau. Wuduk, okey ni perniatan. Hukum asal kita mazhab Syafi'i. Bersentuhan laki dengan perempuan yang halal nikah tanpa lapik, hukumnya adalah batal wuduk. Rukhsah, keringanan. Keringanan yang Allah berikan kepada umat Islam dalam melaksanakan perintah Allah di saat-saat darurah, masyaqqah dan hajah. Ada beberapa ringan. Pertama, darurat. Masyaqqah dalam keadaan yang sempit, hajat sesuatu yang besar. Kat sana tuan-tuan, berbagai mazhab. Lagi-lagi belah India, Pakistan, Bangla. Perempuan dia tak pakai stokin. Dia langgar je. Pak kena kaki kita, pak kena kaki kita. Jadi oleh itu beralih kepada pendapat Syafi'i yang masyhur kepada pendapat Syafi'i yang marjuh. Masyhur yang terkenal, marjuh yang rajih, yang diterima, iaitu tidak batal wuduk jika berlaku persentuhan. Kalau terlanggar, tak batal. Kita ambil pendapat mazhab yang marjuh. Marjuh ni rajih, diterima. Kalau tak, memang berlanggar je lah. Nak ambil wuduk susah. Tapi travel dia ada sediakan spray. Kalau rasa nak Syafi'i sangat, spray lah. Keluar, spray. Keluar, spray. Pusing baru sikit, spray. Keluar, spray lagi. Ini catatan keputusan Muzakarah Haji Peringkat Kebangsaan. Jadi boleh bertukar kepada mazhab Syafi'i yang marjuh. Okey, ini batal tawaf macam mana? Bila terbuka aurat dengan sengaja, tengah-tengah tawaf, kita buka aurat, berlaku. Tak tahulah kenapa berlakunya begitu. Mungkin ada perkara-perkara yang tak elok. Bukakan air di depan Kaabah, terbuka aurat dengan saja hak batal. Kalau kita terbuka aurat
tanpa sengaja, maka cepat-cepat pakai balik. Biasalah ramai-ramainya orang tarik di kita punya apa? Ihram. Dah tertinggal. Ya. Tarik. Sebab tu kalau boleh kita pakai ihram tu kena pegang. Subhanallah, alhamdulillah. Kalau ramai sangat kan. Nak jaga sini takut batal, nak jaga kaki takut tersandung. Menyentuh Kaabah batal. Kelambu termasuk seruan pun batal. Yang ketiga, terpesong niat. Sibuk cari kawan, sibuk cari mak ayah, sibuk cari mutawif. Sebab tu saya minta jemaah saya kalau pergi, tolong kita buat satu apa? Kelompok. Tolong jaga elok-elok. Gerak sama-sama supaya kita tak terpesong niat. Yang keempat, menyentuh ataupun memasuki Hijr Ismail. Pegang Hijr Ismail tak boleh, apa lagi masuk. Kita nak cross, nak cepat. Tidak yakin 7 pusingan pun batal. Belum cukup 7 pusingan, kemudian terus sa'i dan bergunting. Sebab apa? Sebab takut ditinggalkan. Tengok kawan dah siap, dah solat sunat kawal, dia pergi, alamak aku baru 5. Pergi je lah. Batal, tak boleh. Yang penting ni 7 pusingan dan yakin. Tak terpesong. Okey, ini gambaran. Ini adalah Hajar Aswad. Ya, sini Hajar Aswad. Dan bertentangan dengan Hajar Aswad kat sini akan ada ni lampu hijau. Itu adalah garisan permulaan untuk tawaf. Nanti kita biasanya akan masuk di belah sana. Jadi daripada belah sana kita akan jalan sampai sini, kita akan mulalah istilam. Angkat tangan. Ni kalau dia tawaf dekat tingkat atas, akan nampak ada lampu hijau. Ini tingkat bawah tadi. Daripada sini nak menghadap ke Hajar Aswad. Kalau kita dekat kawasan Mataf, kawasan tawaf. Tapi kalau kita dekat tingkat 1, tingkat 2, ni dah ada dah. 1, 2, 3 dah. Nampak dah. Oh, ni start untuk tawaf. Tapi jauh lah tuan-tuan. Okey, ini kaedah menyambung sekiranya batal. Boleh disambung pusingan yang terbatal sahaja di tempat pusingan tawaf yang terbatal. Maknanya tadi, kalau terpegang Kaabah tadi, maka kita istilahnya kita akan kena undur sedikit, 2-3 tapak, kemudian kita teruskan perjalanan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Jangan pegang lagi lah. Pegang, patah balik. Tapi yang afdal, kita pusing balik, start daripada Hajarul Aswad. Jauh lah. Kita tengah pusing, sekali dekat Hijr Ismail batal. Sebab kita pegang Hijr Ismail. Yang afdal, kita pusing balik, start daripada Hajarul Aswad. Kita pusing habiskan, start. Lama. Jadi kita undur sikit, 3 tapak, start balik. Baik, seterusnya tawaf ataupun sa'i dengan cara menyorong kerusi roda. Jemaah yang disorong dan menyorong dikira mendapat pusingan tawaf. Kita bawa mak ayah kita pakai wheelchair. Ya, kita niat, mak ayah kita pun niat, dua-dua dapat tawaf sa'i. Yang tak dapat, ni. Hukum ini berbeza dengan tawaf dan sa'i secara mendokong. Yang dokong hanya dikira seorang sahaja yang terhasil. Yang bawa anak kecil, kalau rukuk seorang dia dapat. Okey, menjawab saja. Okey. Macam mana? Tak payah. Betul. Kita boleh niatkan untuk anak pada umrah yang kedua. Contoh, biasanya di Mekah mungkin 3-4 hari kita dah selesai umrah pertama. Umrah pertama adalah umrah wajib. Wajibnya semua turun mesti kena buat umrah. Selesai umrah yang pertama wajib, maka hari kedua saya berkata, okey, kita nak pergi jalan-jalan ziarah. Nanti di Ja'ranah ataupun di Tanah Ain, kita akan niat siapa yang nak menunaikan umrah, maka bawalah kain ihram. Sampai di Tanah Ain, di Ja'ranah, okey, semua niat. Niat ini kita boleh niatkan kepada siapa? Mak ayah kita kat Malaysia. Tapi seorang je. Kita niatkan untuk ayah.
ayah kita dapat, kita pun yang melakukan pun dapat. Kita niatkan untuk anak, anak pun dapat, kita pun dapat. Saya niatkan untuk mak dan ayah, tak boleh, mesti seorang saja. Okey, rukun yang ketiga adalah sa'i. Apa makna sa'i? Berjalan berulang-alik di antara Bukit Safa dan Marwah menurut syarat-syaratnya. Okey, sekali lagi. Sa'i ni tuan-tuan, makna sa'i dari segi bahasa adalah sesuatu yang bersungguh-sungguh dari dalam hati. Itu makna sa'i. Kisah apa ni sa'i ni? Siti Hajar. Siti Hajar buat apa? Dia mencari air untuk anak dia Nabi Ismail. Dia cari air dekat mana? Dekat Safa, pergi Marwah. Pergi Marwah, Safa balik. Kenapa dia boleh mencari air? Sebab dia ada satu perasaan yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk anaknya yang menangis. Sesuatu yang bersungguh-sungguh dalam hati akan menggerakkan badan untuk berusaha. Itu maknanya sa'i. Maka dia usaha, berlari-lari. Nampak Fata Morgana kat sana. Oh, ada bayangan air. Pergi. Tak ada. Kat sana lah Safa. Dia pun berlari-lari. Sungguh-sungguh berlari. Jadi orang yang melakukan sa'i kena faham, ibadat ini perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau berdoa, sungguh-sungguh berdoa. Minta ampun, sungguh-sungguh minta ampun. Zikir, sungguh-sungguh minta zikir, berzikir. Tapi biasanya jemaah ni masa itulah dia berborak-borak, baca WhatsApp, ambil gambar. Itu bukan amalan sa'i yang sebenar. Itu bukan maksud sa'i yang sebenar. Dan kaedahnya adalah berjalan daripada Bukit Safa dan Marwah. Mesti mulai daripada Safa. Berapa kali? 7. Safa Marwah 1, Marwah Safa 2. Bukannya 1, 2. Salah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berakhir mesti di Marwah. Nak sa'i pun kena niat, nak tawaf kena niat, nak umrah kena niat, nak tawaf kena niat, nak sa'i kena niat. Ini pun saya akan ingatkan jemaah. Okey, sekarang kita berada di Bukit Safa. Bukit Safa adalah tempat mulanya sa'i. Okey, semua niat. Tak pandai niat Ustaz, saya bimbing. Allahumma inni uridu an as'a. Dia akan ikut. Tak yakin? Baca sendiri. Baca makna. Kemudian selesai niat, kita akan menghadap ke arah Kaabah dan istilam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pun turun dari Bukit Safa menuju Marwah. Zikir, sungguh-sungguh zikir. Baik. Cara sah mesti dilakukan selepas tawaf. Jadi orang yang sa'i mesti melalui tawaf dahulu. Ya. Tawaf memerlukan sa'i. Sa'i tidak memerlukan tawaf. Siapa yang tawaf mesti berturut dengan sa'i. Kalau dia tawaf, lepas tu Ustaz, saya nak pergi hotel jap, ngantuk tidur. Jadi lepas tu dia nak buat sa'i, tak boleh. Dia mesti tawaf terus sa'i berturutan. Ya. Dia tak boleh lepak kejap, tidur kejap, nak makan kejap, sambung sa'i, tak boleh. Dilakukan selepas tawaf umrah. Yang kedua, bermula mesti daripada Bukit Safa, berakhir di Bukit Marwah. Cukup 7 kali ulang-alik dengan yakin. Kemudian hendaklah sampai ke penghujung tempat sa'i di kaki Bukit Marwah dan di kaki Bukit Safa. Okey. Jadi di antara Safa dan Marwah, depan mereka itu, depan bukit itu ada satu tiang. Yang tu biasanya orang buat U-turn untuk pergi ke Safa Marwah. Kat Marwah nanti ada satu tiang pusing lagi, menandakan itulah berakhir. Biasanya saya akan bawa, kalau boleh betul-betul di bukit. Jangan kita cilok awal. Biasanya kita akan sampai di kawasan bukit.
Pandang Kaabah, istilam bismillah, Allahu akbar walillahil hamd, turun balik. Sampai di Marwah, naik atas Marwah betul. Jangan pusing awal. Nanti akan naik bukit sikit. Sampai di Marwah, pandang Kaabah, istilam bismillah, Allahu akbar walillahil hamd, turun balik. Ya. Kemudian mengekalkan niat sa'i. Amalan-amalan sa'i dalam keadaan berwudu. Okey, itu sa'i tak ada wudu pun tak ada masalah. Ya. Tawaf mesti. Sa'i silakan. Tadi dah tahan-tahan tentu kan? Lepaskan masa tu. Nak masa sa'i nak lepaslah. Sa'i ni dia selesa sikit sebab sejuk di kawasan dia. Masuk ke tempat sa'i melalui pintu babu sofa. Mesti mula daripada sofa. Nanti ada pintu dia. Menghadap ke arah Kaabah sambil bertakbir. Jadi sampai sofa, menghadap Kaabah, istilam. Sampai Marwah, menghadap Kaabah, istilam. Melakukan ramal, berlari-lari. Berlari-lari ni kat mana? Ni kat sini. Ni mungkin kita daripada Safa turun, jumpa lampu hijau. Jumpa lampu hijau ni disunatkan lari sampai sini. Lepas habis lampu hijau, jalan balik. Zikir balik. Ya. Berjalan kaki. Sekarang ni siapa yang tak larat boleh naik bagi. Bagi seorang 50 riyal. 50 riyal. Tapi naik dekat 6 hari tu 10 minit. Okey, dah cukuplah. Berdoa, zikir, baca Quran. Doa lah apa-apa. Ya, ada yang baca Quran tak ada masalah, ada yang menghafal dan sebagainya. Dilaksanakan sejurus selepas mengerjakan tawaf, masih selepas tawaf. Menaiki Bukit Safa, mualat berturut-turut. Sambung. Beritibak pada ni sunat. Tutup pun tak ada masalah, itibak pun tak ada masalah. Mengelak kesesakan di tempat saya. Bagi 100 riyal. Minta maaf. Bagi 100 riyal, tuan-tuan. Bagi tahu kan? Yang kereta golf tu. Kereta golf. Seorang 100 riyal. Naik atas, dekat 6. Naik. Sekejap je. Dia tekan. Sampai. Dia berhenti dekat Safa. Okey, istilah. Lepas tu jalan. Sampai Safa dah. Naik Marwah. Istilah. Jalan lagi. Tak sempat baca. Sebab kita ikut buku panduan tu. Ni pusingan yang pertama apa doanya, pusingan yang kedua apa doanya, pusingan yang ketiga. Tak sempat. Tapi sekejap dah habis. Okey, ini rukun yang keempat. Rukun yang keempat adalah bercukur ataupun bertahallul. Okey. Istilahnya adalah bertahallul. Tahallul dari perkataan halal. Halal ni apa? Kita menghalalkan apa yang telah diharamkan. Bila kita diharamkan, ketika kita ihram, kita diharamkan untuk melakukan 13 pantang larang. Maka kita kena melepaskan, menghalalkan 13 tadi. Dengan cara apa kita melepaskan, menghalalkan tadi? Dengan cara bercukur ataupun bergunting. Okay, jadi kena faham maksud bercukur dan bertahallul. Maksud bertahallul atau bercukur adalah menanggalkan ataupun menghilangkan sekurang-kurangnya 3 helai rambut di kepala dengan menurut syarat-syarat sahnya. Syarat sahnya bila? Mesti selepas selesai sa'i. Masuk waktu sa'i adalah waktu masuk bersyukur adalah selepas selesai sa'i. Mesti rambut di kepala, tak semestinya dekat depan. Tepi boleh, belakang boleh, atas boleh. Pilihlah. Ya. Sebab ada yang rambutnya depan botak, belakang dia ada rambut. Gunting belakang. Ya. Tidak kurang 3 helai. Jadi minimum 3 helai. Takkanlah sampai sana minimum 3 helai. Apa ganjaran? Ya. Siapa yang menggugurkan rambutnya ketika bertahallul, maka gambarannya adalah gugurnya dosa-dosa dia. Berapa banyak rambutnya gugur, itulah dosa dia. Gugur. Perempuan lain, bukan orang perempuan nak botak. Tapi fadilatnya sama. Berapa banyak rambut yang ada di kepala dia ketika dia bertahallul, gugur semua. Mengikut bilangan rambut dia.
Afdal bercukur bagi lelaki dan wanita memadai. Afdal bercukur bagi lelaki dan wanita memadai hanya bergunting. Biasanya sampai tempat marwah tu selesai, kita doa dah habis, ya Allah ni. Okey, sekarang kita akan bertahallul. Kat situ juga dia orang buat. Sebab dah tak sabar dah. Dah panas dah ni pakai ihram. Nak lepaskan patang larang ni. Tapi kerajaan Arab Saudi tak bagi tahallul kat situ, kat marwah tu. Sebab marwah tu tempat ibadat. Tiba-tiba banyak rambut bersepak. Jadi dia kena keluar sikit. Depan marwah tu memang ada pintu keluar. Pintu tu menghadap ke tandas. Jadi keluar tu tahallul lah kat luar. Jadi hati-hati. Kadang-kadang ada juga budak-budak yang pegang gunting. Kita lupa nak bawa gunting. Tak ada keperluan pun bawa gunting, bahaya. Ya? Ada budak offer gunting. Kita pun terima kasih. Padahal skema. Dia minta nanti 10 rial. 10 rial. Tak bayar, dia kejar sampai hotel. 10 rial. Kita rimas bayar lah juga. Jadi hati-hati. Orang bawa pun tak apa, yang lain kongsi-kongsi. Tapi masalahnya ketika tawaf tu dah berpisah. Jauh. Sekiranya tiada rambut, semua rambut kan, boleh melakukan pisau, cukur sahaja. Mana isyarat, isyarat cukur. Okey, ini doa ketika lepas bergunting, lepas bertahallul, maka doa. Nanti adalah buku panduan. Ataupun kalau tak ada, nanti mutawif akan baca lah. Ini doanya yang sangat dalam lah juga, kalau kita faham maknanya. Ya Allah, ini ubun-ubunku, potong. Ya Allah, ini rambutku. Maka terimalah amalan daripadaku dan ampunkan dosa-dosaku. Ya Allah, ampunkan orang-orang yang mencukur dan memendekkan rambut mereka. Maknanya kita, bukan kita doa untuk kita. Siapa yang bercukur daripada zaman dulu sampai sekarang pun mendoakan kita. Allah. Okey, yang kelima rukunnya adalah tertib. Ini kita ulang balik, ya. Mesti bermula dengan niat dulu. Niat di Miqat, Qarnul Manazil, ataupun kita turun di Madinah, di Bir Ali. Sekarang ni kan tengah perang apa? Irak dengan Israel. Iran dengan Israel. Jadi biasanya kapal terbang ni daripada Asia akan melalui sebelah-sebelah dia. Jadi banyak kapal terbang melencongkan sedikit. Jadi boleh jadi kita akan pergi ke Yaman dulu. Jadi pergi ke Yaman, tunggu bila lah Qarnul Manazil tak jumpa. Jadi kita mungkin niat di Yalamlam. Ataupun mungkin dia lalu atas dulu, Eropah. Bila Eropah, niat dekat mana? Zatu Irqi. Tapi ala kulli hal, pilot mesti tahu. Sebab pilot tu mesti menuju ke Mekah. Dan orang yang pergi ke Mekah mesti menunaikan umrah. Dia datang bekerja pun, dia kena datang untuk umrah dulu. Lepas tu tunaikanlah kerja dia. Balik, tawaf wada, okey balik. Jadi dia akan maklumkan kepada jemaah sudah sampai tempat Miqat, kita berniat. Kemudian lepas niat, jaga pantang larang sampai, nak jaga pantang larang ni sampai bila? Sampai habis. Lepas tu kita buat tawaf, sa'i, tahallul. Tertib dikelesar apabila rukun umrah dilakukan mengikut susunan. Tertib betul. Ya betul. Kalau masuk dari Madinah, niatnya di Bir Ali. Saya. Macam transit dulu. Doha kita dari KLI dengan ihram juga. Doha betul. Transit di Doha betul. Nanti di airport Doha kita pakailah siap-siap. Okey, ulang kaji balik. Perkara-perkara rukun ataupun perkara wajib ataupun perkara sunat dalam umrah. Mandi sunat, hukumnya sunat. Tak mandi tak apalah. Boleh lewat sangat agaknya. Tapi bila benda sunat dapatlah pahala. Memakai pakaian ihram ni wajib. Pakai baju Melayu macam kena dah sebab pakaian berjahit.
Sembahyang sunat ni pun sunat. Tak sembahyang sunat tak apa. Kadang benda yang sunat ni lah orang usahakan. Yang wajib orang abaikan. Niat di mikot, ini rukun. Niat rukun. Niat di mikot wajib. Selepas niat jaga pantang larang, hukumnya wajib. Selepas niat kena talbiyah, sunat. Sunat dah Ustaz. Sunat teraju dalam hati. Mau tahu pun sama. Dia kalau bawa bas ke 10 minit awal lah, semangat lah mau tahu. Dah minit ke 11 lah, aku je nak baca. Penat tuan-tuan. Di Baitullah ketika tawaf hukumnya rukun. Sa'i, mas'a ni maknanya tempat sa'i. Kalau tawaf mataf maknanya tempat doa, mas'a maknanya tempat sa'i. Hukumnya rukun. Di Marwah bercukur ataupun di mana-mana. Biasanya kalau yang lelaki lah saya ajak standby 10 riyal. Nanti kita pergi ke barber, kita cari, kita botak terus. Dan tahallul rukun. Zaten pun rukun. Okey, tawaf wada'. Tawaf wada' ni adalah tawaf untuk meninggalkan Mekah. Tawaf selamat tinggal. Jadi istilahnya macam kita datang rumah orang, bagi salam, kita balik pun bagi salam. Terima kasih. Apa lagi? Macamlah. Jadi tawaf selamat tinggal wajib. Hukumnya wajib dilakukan bagi mereka yang hendak meninggalkan Makkah dalam jarak 2 marhalah ataupun lebih. 2 marhalah. 91 km. Kalau 2 marhalah Johor berapa? Fatwa Johor 81 km. Johor kata dah lebih 2 marhalah. Daripada Pasir Gudang 2 marhalah lebih kan. Jadi tawaf wada' ini hukumnya wajib, semua orang kena buat. Hukum tawaf wada', orang yang bermusafir meninggalkan Makkah pada jarak yang mengharuskan qasar salat, iaitu kadar 2 marhalah. Maksudnya yang membolehkan solat qasar. Kalau kita daripada Mekah, kemudian kita nak ziarah ke Madinah. Mekah Madinah berapa kilometer? 500 kilometer. Dah lebih 2 marhalah dah tu. Maka kita kena tawaf wada' dulu selamat tinggal. Orang yang meninggalkan Makkah akan bermukim di luar tanah haram selama 4 hari atau lebih, walaupun jaraknya kurang daripada 2 marhalah. Dia duduk lama dekat Makkah, dia kena tawaf wada' juga. Orang yang meninggalkan tawaf wada' tanpa uzur yang dibenarkan syarak dikenakan dam. Saja-saja tak nak buat tawaf wada', dam. Ini uzur syar'i yang daripada tawaf wada'. Perempuan yang didatangi haid tak payah wada'. Perempuan yang didatangi istihadah pun tak perlu wada'. Orang luka yang berdarah, macam saya bawa jemaah terbelah perut tu, memang keluar darah aja. Jadi ketika wada' dia tak perlu. Orang yang tidak mendapati air tanah untuk mengangkat hadas besar. Kat Mekah dia tiba kemarau, tak ada, hotel pun tak ada air. Tapi kalau kita bawa wine makan. Rupanya hotel tak ada air ni, di aircon pun tak ada juga. Kain lah. Saya pergi hotel khusus 3 hari, tak ada air kat Johor Bahru. Aircon pun tak hidup. Sebab aircon tu memerlukan air katanya. Tak tahulah, scam ke nak jimat dia tu. Tapi rupanya begitu. Orang yang takut terancam nyawa, kehormatan diri dan harta bendanya, berada di Mekah dia takut. Dia dah tawar-tawar harga jubah. Sekali haji tu dah marah sangat, 50 dia angkat. Tak jadilah. Tak jadi, daripada 250 dibagi 50. Lepas tu peniaga tu kejar lah haji ni. Jadi dia nak wadah, dia takut. Tak payah wadah, pergi balik terus. Contoh Jadi kalau dah tawar melampau sangat tu, beli je haji.
Orang yang takut meninggalkan rakan seperjalanan. Mutawif dah bagi tahu, lepas subuh tawaf wada, sebab lepas zuhur kita nak berangkat. Dia tidur. Tiba-tiba dah azan zuhur, dia baru tersedar. Semua dah kemas barang. Dah takut tertinggal. Tak apa. Tapi kalau sengaja, dah tahu sengaja, susahlah Tolong ingatkan kawan kita dalam satu bilik 4 orang, 3 orang, bagi tahu. Okey, jom sama-sama tawaf. Senang. Orang yang berpenyakit silsil baul, kencing tidak lawas. Orang yang dipaksa meninggalkan tawaf, kes kecemasan. Tengah tawaf, tiba-tiba ada berlaku kecemasan. Tak sempat selesai. Orang yang takut kepada meminta hutang, orang yang terpaksa dipimpin atau disusun kerana uzur, orang yang ni uzur. Macam orang yang tolak wheelchair, dia tak boleh kalau tak ada orang tolak. Jadi tak payah, tak perlu tawaf pun tak apa. Tapi yang menolak tu kenalah, sebab dia sihat. Orang yang dalam perawatan rapi dan berjadual, ni tadi apa? Dialisis, jadualnya masa tu lah dia nak berangkat. Petugas yang kerap keluar, sibuk sangat petugas ni ke sana ke sini cari jemaah dan sebagainya, tak sempat tawaf wada. Dia tawaf wada, saja aku tawaf wada kerana Allah Taala, ni senang je. Tawaf wada kena uduk tak? Tawaf mesti uduk. Tawaf wada tak payah pakai ihram, pakai biasa je. Tawaf sunat pun pakai biasa je. Perkara yang tidak digalakkan, habis tawaf wada, lepas tawaf, solat sunat tawaf, lepas tu bangun terus bergerak, jangan menoleh lagi. Seolah-olah nak pergi dengan betul-betul. Jangan pergi tidak. Pergi dengan keadaan yang macam tak nak pergi je. Sebab kita dah ada doa, dah minta supaya kita kembalikan lagi. Jangan berlengah-lengah, jangan selfie-selfie lagi, jangan apa lagi, bersedekah, cari peminta sedekah. Tak sempat 3 hari 4 hari kat Mekah, tak sempat cari sedekah, tiba-tiba ni dah ada ujung-ujung, duit banyak lagi ni. Duit ni supaya untuk dam, sekali tak kena dam. Jadi cari peminta sedekah, jangan. Nak minum air zam-zam boleh. Ketika tawaf nak pergi bergerak ke hotel, nak balik, tiba-tiba azan, nak berhenti untuk solat, boleh. Sampai di hotel, baring-baring, tak boleh. Senang cerita, yang senang-senang, yang selesa-selesakan diri kita, tu tak boleh. Keperluan, boleh. Pergi toilet, nak makan. Itu pergi, saya dengan mutawif saya bagi tahu, jarak masa di antara, kalau kita tunggu bas tak sampai-sampai, waktu tempoh sahnya tawaf wada tu adalah 4 jam. Kadang-kadang kita, ni satu lagi nasihat untuk travel juga. Tawaf wada tu kena pula hari Jumaat. Saya bagi tahu juga dengan travel-travel yang saya pergi, boleh tak jadualkan elok-elok, jangan tawaf wada waktu hari Jumaat. Waktu hari Jumaat memang waktu yang pack. Biasanya keluar hotel lepas zuhur lah, macam kat Malaysia lepas zuhur. Kita nak keluar tak boleh, kita nak masuk tak boleh. Jadi waktu tu jadi lama. Jadi 4 jam sebelum sekurang-kurang menunggu di hotel. Jadi kalau terlebih, batal tawaf wadanya, kena buat sekali lagi. Biasanya musim haji lah. Musim haji tunggu sampai malam tak ada bas, batal. Dah tidur, dah makan apa semua. Jadi besok kena buat lagi untuk tawaf wada. Wallahu a'lam. Okey, saya rasa kita dah selesai untuk teori. Tak ada pertanyaannya? Nak tanya sambil-sambil lah tadi patutnya. Ataupun nanti kat bawah kita tengok teori, praktikalnya, insya-Allah.